Boleh tak Kamal cerita macam mana mula-mula Kamal kenal dengan Pitex daripada SKV? Okey, saya mengenali produk ni di tepi-tepi highway. Ada gambar-gambar jenis partner lah apa semua kan. Setelah potong jumpa partner tu. Ya. Kat sini last year tahun 2023. Jumpa partner tu, cerita tanya partner tu, partner ni macam mana nak beli partner lah. Jadi satu hari tu sampai barang tu di rumah. Allah, saya amat terima kasih bersyukur pada Allah dan berterima kasih banyak kepada partner lah sebagai duta produk ni kan. Jadi di peringkat awal kami berdua makan, rasa macam tak selesa. Dalam 2 hari. Dia macam perut memulai lah apa semua kan. Bila dah cuba tu, kami cuba nak ngelak, tak nak makan lah. Jadi saya beritahu dengan rumah saya kata benda ni mungkin tidak balas. Jadi bila dah diperkenalkan oleh partner, kami try, cuba. Dia nampak macam ada keserasian. Malam kita makan, besok pagi tu Allah. Senang sangat lah nak naikkan padu solat subuh. Kemudian lepas tu boleh bersenam, berjalan apa semua. Selepas seminggu tu saya makan. Saya rasa ada perbezaan. Badan rada seringan. Selesa lah. Kalau tidak tu rasa macam letih, meletihkan. Jadi saya teruskanlah. Jadi sebenarnya ada orang dia punya reaksi permulaan tu berbeza. Ada orang tak ada pun reaksi tu. Kamal sebelum partner kenalkan Pitex, kesihatan dari isi darah, kencing, semua macam mana? Okey, saya dapat rawatan daripada Pusat Kesihatan KKM. Doktor dia beritahu yang darah saya, kolesterol dan whatever semua ada naik. Tapi tak kronik. Jadi saya makan ubat doktor ni. Jadi bila saya makan Pitex tu, doktor tanya saya, "Pakcik dia makan ubat-ubat lain tak?" Saya cakap lah saya makan Pitex tu. Dia kata sekarang gula pakcik, kolesterol semua dah stable. Sedangkan selama ni aku makan ubat doktor ni stable gitu-gitu. Tapi bila makan tu, bila dah cek darah dengan doktor KKM, pakcik punya semua okey. Buah pinggang, darah tinggi, kencing manis, semua dalam keadaan yang stabil. Dengan usia pakcik yang dah 60. Alhamdulillah. Dan sampai hari ni dengan membeli, dan saya rasa selesa dan sesuai dengan barangan ni. Bila doktor tengok balik saya punya rekod darah tu, dia kata, dia circle semua yang sebelum ni ada problem. Macam buah pinggang ni sebenarnya bukan tak elok dulu, tapi hari ni dah jadi macam buah pinggang orang muda kata dia. Jadi saya rasa macam benda ni nak kena diteruskan. Dulu ada banyak ketut apa dia panggil? Macam kolesterol tu. Dah hilang mana? Dah tak ada dah. Jadi benda ni membantu lah mana? Ya. Doktor kata potong mg, semua makan ubat dah separuh. Mana yang daripada 50 mg dah jadi 5 mg. Wow. Especially on kolesterol, darah tinggi, semua dah potong separuh. Ya Allah. Ya kalau tidak makan 2-2 malam. 2-2 sekarang dah jadi separuh. Jadi saya amat berterima kasih dengan jumpanya balik geng lama ni, partner. Hebatlah Kamal. Yang banyak bagi saya kekuatan jugalah untuk teruskan. Kita bidang broadcasting ni macam itulah. Kerja untuk masa. Pak ni buat program ni pun setahun sekali dan lepas tahun balik jumpa balik Kamal kan. Padi tengok masa dia datang kat Padi kata, glowing dia lain macam. Dia punya glow lain macam. Dia nampak sihat. Kita patut meningkat setahun lagi. Patutnya lebih teruk daripada tahun lalu. Tidak, lebih ceria, lebih bagus daripada tahun lalu. Terima kasih kepada partner kerana memperkenalkan kepada saya. Bila saya tengok partner sendiri pun dengan keadaan cergas dia, takkan aku tak nak jadi macam dia. Walaupun umur kami bukan jauh beza pun. Setahun je pun. Jadi saya try tanya dia dan saya rasa bila dah ambil tu saya rasa badan saya ringan. Saya rasa lebih berkeyakinan nak datang buat kerja dalam keadaan yang cergas. Korang tengok cara Kamal bercakap pada usia 60-61 tahun kan, masih lagi nada orang muda. Itulah sebenarnya rahsia. Saya suka nak sharing dengan sesiapa pun, pakailah, gunakanlah produk ni, insya-Allah. InsyaAllah. Saya sendiri sebenarnya dah tengok banyak dah produk-produk lain, tapi saya rasa macam kenapa aku tak mau try yang macam partner yang makan ni. Kita ikhtiar.